感谢巨港 Metropoli 新闻的各位观众们仍然和本人Fiana Huang。在应节1447年开斋节来临之际，华人社团玄关公社团与印尼道教协会南苏门答腊分会向玄关公左边居民哈基基孤儿院以及诺法蒂玛养老院分发了生活物资援助包。在1447年开斋节来临之际，南苏门答腊华人社团、印尼道教协会南苏门答腊分会与玄关公社团向多个地点分发了数百份生活物资援助包，其中包括玄关公左边居民哈基基孤儿院以及诺法蒂玛养老院。这次物资发放已成为一项常规活动，尤其是在开斋节来临前定期举行。玄关公负责人 Julia Widyamita 表示，所分发的物资包括白糖、面粉、食用油、饮料、大米以及开斋节糕点。这一行动体现了华人社群对即将庆祝开斋节的穆斯林群体的关爱与祝福。Pembagian paket Idul Fitri ini bisa meringankan kebutuhan warga, juga memberikan kepedulian kita kepada warga kita setempat serta masyarakat kita. Harapan kita juga ke depannya semua dari kita bisa berbagi, bisa peduli, bisa tumbuh di dalam diri kita, dalam hati kita, di dalam masyarakat kita。与此同时 Hendra Kurniawan 表示，该组织不仅在开斋节期间开展物资发放，也会在圣诞节、春节等重要节日期间持续进行相关活动。玄关公社团与印尼道教协会南苏门答腊分会承诺，将继续通过实际行动帮助社会大众，以维护宗教间的和谐与包容。Kita kolaborasi untuk warga sekitar dan panti asuhan Jumbo dan panti asuhan anak-anak. Ya, benar kita toleransi beragama. Semua kita bisa rukun sama-sama beragama. Ya. Ini apakah diadakan setiap tahun? Benar, setiap tahun kita mengadakan. Dari Idul Fitri sebelum Lebaran kita mengadakan setiap tahun。这次活动有望进一步促进不同宗教群体之间的交流与团结，在开斋节来临之际，营造更加和谐、温暖的社会氛围。Muhammad Aidil, PAL TV。